Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam menggerak belia dan salam Malaysia Madani. Jadi, kembali lagi ke dalam sembang, sesi podcast ini adalah Sembang Derah. Jadi, untuk episod yang kedua ini, kita akan bersembang berkenaan dengan kesukarelawan. Jadi, tak lain tak bukan, saya jemput orang yang paling dekat dengan kesukarelawan ni adalah Abang Amin. Jadi, Abang Amin sihat ke? Sihat, Alhamdulillah, Amar. Jadi Abang Amin, sebab apa saya jemput lagi Abang Amin ini, patutnya untuk episod kedua ni Abang Amin, kita akan jemput Presiden Negeri Kedah. Betul. Tapi itulah pakai raya. Saya bawa juga Presiden, tapi Presiden my heart. Jadi untuk kali ini kita akan bersembang berkenaan dengan kesukarelawan. Tapi tak lain tak bukanlah, Abang Amin ni daripada kecil keluar saja daripada benda tu, terus jadi kesukarelawan. Sembang Derah. Betul. Jadi Abang Amin, saya nak tanya soalan, boleh Abang Amin? Boleh. Silakan. Boleh Abang Amin terangkan sikit tak kepada para penonton berkenaan dengan kesukarelawan ni lah? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menggerak belia dan salam Malaysia Madani. Terutama sekali macam biasa Amar, bukaan kita, saya sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada moderator kita, Saudara Amar, yang jadi host dan juga yang akan bertanya soalan dan membuka kita punya berbicara ini. Selepas ini pun bersama dengan Amar juga. Tapi dalam sesi Sembang Derah kali ini, Mar, kita nak membincangkan isu, bukan bincang lah, kita nak sembang santai. Kita nak sembang santai secara senang supaya orang muda, belia terutamanya, berminat untuk mendengar kita punya sesi sembang kita, Sembang Derah kali ini. Setuju. Ya, terutama kali seperti soalan Amar tadi, sukarela. Betul. Kan Amar maksud apa tadi? Dia macam bagi terang awal lah kepada penonton ni tentang kesukarelawan ni. Baik, untuk pengetahuan semua para penonton juga Amar, untuk sukarela ini, kita ini bermaksud sukarela, maksudnya suka dan rela. Maksudnya kita buat kerja ini tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan wang ringgit. Ini kelebihan yang ada kepada para sukarelawan kita. Betul. Ya. Jadi itulah kot, saya terang dulu sikit. Faham. Boleh kita sembang lagi. Tapi kan nak tanya Abang Amir, adakah kesukarelawan ni sama seperti hamba abdi ataupun panggil apa kalau bahasa Kedah ni, balaci lah. Orang turut, betul? Ya. Kuli lah. Macam kuli lah. Baik, sebenarnya untuk jawapan Amar tu sebenarnya dia terpulang kepada orang yang nak melabelkan benda tu. Kan, kalau kata dia mengharapkan sukarelawan ini balaci lah dia. Kalau dia nak mengharapkan sukarelawan ni kuli lah dia. Kan, tetapi bagi pendapat saya, seorang manusia yang kita tak pernah menganggap semua manusia ini adalah balaci ataupun kuli, kita menganggap mereka ini sukarelawan. Maksudnya sukarelawan ni bukannya, Amar, untuk pengetahuan Amar, orang yang join sukarelawan ni bukan dia tak ada kerja. Kadang-kadang lebih hebat pekerjaan dia berbanding orang-orang yang melabelkan seperti balaci dan sebagainya. Setuju. Dan tak mustahil saya pernah ada satu pengalaman yang orang yang bekerja sama dengan saya menjadi sukarelawan. Bekerja hebat. Kerja dia, kadang-kadang ada doktor perubatan, ada juga doktor PhD, ada juga lawyer dan sebagainya, berminat untuk jadi sukarelawan walaupun tak berbayar. Jadi adakah mereka ni boleh dilabelkan sebagai kuli? Kalau ikut background mereka hebat kan? Tapi adakah layak benda tu? Sebenarnya kalau kita baca sukarelawan ini memang diperlukan, tetapi gerak kerja sukarelawan taklah sebesar perlu kita nak kira jaga pentas sampai tahap protokol dan sebagainya. Sukarelawan itu bukanlah level sukarelawan yang perlu sampai ke tahap itu. Jadi makna kata sukarelawan ini kita mesti memastikan program dan juga event, terutamanya event semestinya event mestilah nak pakai kru ataupun sukarelawan ni, dan kita melihat mereka ini ketika bekerjanya sungguh rajin, tak banyak bercakap dan sebagainya. Mereka buat kerja mereka walaupun tanpa bayar, Amar. Itu katanya. Sebab apa? Sebab mereka nak lebih pada meluangkan masa lapang mereka. Setuju. Itu kelebihan dia. Kalau kata setakat nak jadi kuli, tak nak kerja apa semua ni, Mar, saya rasa itu bukan level yang terbaik lah. Tetapi mereka ni boleh dikatakan sukarelawan
time dia dan masanya adalah ketika mereka nak percuma, free time. Kan, mungkin orang yang tak berkahwin dan sebagainya, dia rasa dia nak cuba nasib, nak cuba rezeki, nak main nak join sukarelawan, nak join sukarelawan. Inilah kelebihannya, dia jadilah sukarelawan tu. Betul. Walaupun pekerjaan dia hebat, kan. Tapi sebenarnya bagi saya lah Abang Minat, balas orang panggil apa? Orang panggil buruh lah kan. Buruh dengan sukarelawan ni sangat berbeza. Buruh ni dibayar. Sukarelawan ni adalah orang yang dia turut atas ihsan dia untuk join benda tu, ataupun untuk bersosial lah. Sebab sukarelawan ni dia datang banyak impak. Dia belajar something, berjumpa dengan orang lain. Itu adalah kelebihan sukarelawan ni. Jadi Abang Min, saya nak tanya kepada Abang Min, kenapa sebagai setiap orang belia ni, dalam belia ni, kenapa dia patut join sukarelawan ni? Kenapa dia patut join sukarelawan? Okey. Kenapa dia patut join sukarelawan? Kalau tanya kepada saya, pemimpin belia pemuda ini, kita kena join sukarelawan supaya kita lebih banyak, satu, pengalaman, menimpa pengalaman, yang kedua, ilmu kita, dan yang ketiganya, kita boleh menjadikan ianya satu portfolio yang terbaik kerana kita pernah ada satu level sukarelawan, yang mana sukarelawan ni bukan senang. Kita nak cari di mana-mana, bukan semua orang nak boleh jadi sukarelawan, Mas. Tak semua orang boleh jadi sukarelawan. Maksudnya orang yang terpilih oleh Allah SWT saja yang mampu nak buat kerja-kerja sukarelawan ni, Mas. Ya, macam contohnya, Mas, kalau tiba-tiba hari tu kita ditimpa bencana, banjir ke, kan, ditimpa apa-apa saja yang berkaitan, yang memerlukan sukarelawan secara mengejut, bukan semua orang boleh turun, Mas. Kan, jadi perlukan sukarelawan yang lapang masa dan sebagainya untuk join program kita ni. Jadi sebab itulah kata Mar, kalau kata kenapa perlunya join sukarelawan ni, adalah satunya, kita kalau anak muda, saya lebih mengharapkan kepada ibu bapa sekalian supaya anak-anak kita tak terbiar terlibat dengan gejala sosial yang terlampau dan sebagainya. Sekurang-kurangnya mereka boleh menghabiskan masa, mereka boleh mengembling tenaga mereka untuk join sukarelawan ni, dan mereka dapat merasakan satu pengalaman dan juga satu ilmu yang baru untuk mereka join. Dan selepas ni, apa saja ada aktiviti sukarelawan ke apa ke, mereka dah terap lah dalam diri mereka. Kan? Maknanya kita buat kerja ni untuk masyarakat. Sebab itulah, Mar, kita ni, Mar, harap nak kata muka handsome tu tak handsome sangat, kan? Tapi boleh tahan lagi lah, kan? Tapi kita ni mampu jual tenaga kita kepada masyarakat. Bukan kita ni, itulah orang kata, ada setengah kata kan, value kita tu. Sebab tu kata apa yang negara bagi pada, patut kita tanya balik apa yang kita bagi kepada negara. Itulah maksud sukarelawan bagi saya. Kalau bagi orang, kita tak tahu. Tapi kesukarelawan ni tak asing lah dalam belia ni. Orang cakap apa, masuk belia kena buat aktiviti kesukarelawan. Sebab kesukarelawan adalah salah satu atau bagi apa medium untuk membentuk belia ni, untuk membentuk jati diri, nilai moral dia. Melalui kesukarelawan ni lah. Jadi Abang Min boleh share tak apa contoh aktiviti kesukarelawan yang ada, yang pernah Abang Min lakukan ke, dan pengalaman Abang Min dalam kesukarelawan ni? Sebab Abang Min ni, tuan-tuan atau penonton di luar sana, Abang Min ni daripada usia darjah 6, 12 tahun, betul tak silap saya lah, 12 tahun sampailah sekarang berumur, insya-Allah muda lagi lah orang kata. Dah join kesukarelawan ni banyak sangat. Jadi Abang Min boleh share kan, kongsi kepada penonton di luar sana pengalaman Abang. Yalah, macam apa Mak kata sebenarnya tadi, daripada umur 12 tahun, darjah 6 join lah sukarelawan ni, sampailah ke umur hari ni, alhamdulillah masih ada umur dan juga masih muda, sihat lagi tubuh badan dan sebagainya yang Allah SWT bagi kat kita ni. Jadi kita cuba nak memanfaatkan sebaik mungkin. Cuma itulah, kalau Ammar nak tanya apa program-program yang ni, saya rasa dalam hidup saya ni dah sepenuh tenaga saya berikan komitmen yang terbaik kepada sukarelawan. Kalau Ammar nak tanya apa program yang Abang Min join, saya pun tak tahu saya nak join program apa dah. Terlampau banyak dalam otak saya. Apa saja yang tak pernah saya join. Forum, kalau kata nak melibatkan yang teruk-teruk, turun parit pun kita turun dah. Bukan nak belagak ke apa kan, bukan nak riak sikit yang sombong tu. Tapi nak abang kat semua sukarelawan ni, kalau saya join dulu, saya lebih pada bermula daripada kampung. Saya mula daripada Luak Pandak. Saya join dengan belia-belia yang pertubuhan dan gelapnya tertubuh di kampung tunggal lah,
kan, seperti yang kita cerita di episod 1 tunggal. Jadi saya join mereka ni Amar. Kita bukannya jadi sukarelawan ni terus mai tu zaman selfie. Zaman saya tu saya rasa handphone pun tak canggih lagi kot. Kan saya rasa jadi kita nak selfie ke apa ni tak ada lagi masa tu. Jadi masa tu kalau kita nak boleh cerita kepada dunia ni yang betapa kita buat kerja sungguh-sungguh walaupun tanpa wang dan ringgit ni Mar, saya rasa tak cukup satu kamus Dewan Bahasa pun Mar. Jadi inilah sedikit sebanyak yang saya rasa Mar, kalau ikut program yang saya pernah buat ni bermacam lah kan, dari segi kemanusiaan, dari segi forum, dari segi pelbagai aktiviti, termasuknya paling banyak adalah daripada beliau. Sampailah hari ni Mar, kedudukan kita pada hari ni datang daripada beliau. Dan juga Mar, paling baru ni hari tu kita dah sembang dan kita dah promote dah Hari Belia Negara. Hari Belia Negara. Dan juga saya diberikan amanah dan tanggungjawab kali kedua. Sebenarnya kali ketiga, tetapi untuk kali kedua yang saya sempat perform betul-betul. Yang kali pertama saya agak jauh dan sebagainya, saya tak dapat nak beri komitmen sepenuhnya. Untuk hari pertama, yang kedua dan yang ketiga ini, tahun ini saya diberikan amanah sekali lagi memegang ketua sukarelawan. Dan alhamdulillah yang datangnya juga bukannya saya kali ni Mar, saya nak tunjuk dekat orang supaya kita ini ada ramai anak-anak muda belia ni yang berminat untuk join sukarelawan. Sebab tu yang kali ni saya ambil sukarelawan kita yang saya tekankan bawah daripada 30 tahun. So itu yang datang pada saya, termasuklah Ammar sendiri dan rakan-rakan Ammar masa itu datang, ada yang datang daripada Polimas, ada yang datang juga daripada AIU, ada yang datangnya daripada pertubuhan saya sendiri. Tetapi saya ambil mereka ini yang berumur benar-benar dan betul-betul di bawah 30 tahun ke bawah. Sebab apa Ammar? Sebab saya nak bagi mereka rasa satu pengalaman, dan juga saya nak bagi orang yang selalu tomah yang kata alah sukarelawan ni belia tak ada lah apalah asyik-asyik kami juga yang kena turun. Tak, saya tak mahu dah benda tu. Jadi saya tunjuk kat orang kali ni supaya mereka tahu ada orang muda yang berminat untuk sukarelawan. Sebenarnya Ammar, benda ni terjadi sebab apa? Sebab kita tak pernah bagi peluang kepada anak muda. Kita tak pernah bagi peluang kepada belia ni, terutamanya dalam IPT, mahasiswa-mahasiswi dan sebagainya ni, untuk mereka merasa peluang untuk bekerja sebagai sukarelawan. Itu yang tak ada tu. Jadi saya bagi peluang kali ni kepada mereka. Baru-baru ni alhamdulillah Mas, orang puji kita. Betul. Orang puji, terutama yang sukarelawan, rajin sungguh. Tetapi cabaran dan sebagainya tu memang ada. Tapi saya rasa tak sesuai untuk soalan ni. Mungkin ada soalan lain mungkin kita yang tanya soalan. Ya, yang soalan cabaran dan sebagainya kita bocok habis. Biar depa tahu, kita londeh depa. Realiti sebenar. Realiti sebenar. Tapi Abang Amin dah cakap pasal Hari Belia Negara ni kan. Jadi saya nak berkongsi sedikit lah pengalaman saya bila join aktiviti kesukarelawan. Ya, Ammar sendiri apa yang sepatutnya saya pun sepatutnya hari ni kita bersembang. Kita bersembang sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini episod yang kedua Sembang Derah kita ni, kita nak menjemput Presiden Majlis Belia Negeri Kedah ini untuk membukalah podcast kita ni, untuk kita lebih sembang derah dengan presiden kita. Orang yang lebih derah lagi pada saya. Kalau ikut naik kancil tu boleh hilang. Ni kira hebat orang ni. Kita nak bawa, tapi sebabkan ada sedikit masalah, beliau ada kematian, tak dapat bersama dengan kita. Tapi tak apa Ammar, kita jalan saja macam biasa supaya penonton kita tak boring dan tak tertunggu-tunggu episod-episod kita selepas ni. Lepas tertunggu-tunggu. Ya. Jadi sebab tu Ammar, peluang yang diberikan kepada Ammar hari tu, saya nak tanya juga kepada Ammar ni. Ammar salah seorang yang menjadi sukarelawan di bawah saya kali ni. Apa yang Ammar rasa? Mungkin Ammar rasa tak puas hati saya sebagai ketua sukarelawan ke apa, boleh cakap kepada para penonton. Kalau rasa saya ni boleh ajak lagi kepada para belia tu, boleh join kita sukarelawan ni. Itu tadi saya tanya Ammar. Jadi saya bolehlah sharekan sedikit pengalaman saya bila join aktiviti kesukarelawan ni. Yang pertama, saya rasa aktiviti kesukarelawan ni bila kita join ni, walaupun kita rasa penat, tapi contohlah saya bandingkan penat sukarelawan ni dengan penat bekerja. Penat bekerja ni kita dapat hasil dia lah, orang bayar upah kita. Bila kita kesukarelawan ni, kita dapat kegembiraan. Sebab apa? Kita bekerja dengan orang yang betul sukarela dalam benda ni. Bila kita bersama mereka, penat tu hilang. Bila kita buat jelah aktiviti kesukarelawan ni, tipulah kita bersih-bersih, angkat sampah, susun kursi. Aktiviti contohlah kalau kita tengok pekerja ni lah pekerja pembersih tu, tapi kita buat secara sukarela. Jadi benda-benda tu sebenarnya bila kita buat aktiviti kesukarelawan, orang luar tu akan pandang kita sebagai
Uish, dia ni bagus lah. Macam Abang Min kata dipuji orang sukarela ni. Sebab ialah kita buat aktiviti angkat sampah. Kadang-kadang orang sekarang ni tak nak langsung. Lagi bukanlah saya nak menjudge orang bandar. Tapi orang bandar nak satu sampah tak boleh. Biar sampah tepi jalan. Siapa nak angkat? Orang yang sukarela ni lah angkat. Betapa tinggi nilai murni orang yang join sukarela. Tapi betul, tadi Abang Min kata tak puas hati dengan Abang Min. Betul, saya memang tak puas hati. Saya tak puas hati sebab apa? Sebab Abang Min tak ajak lagi saya. Jadi lepas ni Abang Min banyak kan aktiviti boleh, ajak lagi. Bukan saja saya, ajak lagi kawan-kawan saya ni. InsyaAllah. Supaya mereka ni boleh belajar sikit angkat-angkat sampah. Masuk tangan dalam tu sampah. Pegang ayat tu sampah tu. Kalau tidak geli kan. Kalau tidak geli. Tapi peluang tu dan ruang tu bukan selalu pengalaman tu. Pengalaman yang kita nak buat kerja kotak-kotak. Dan juga kita merasa sedikit apabila kita join ni Amar, kita join ni, kita akan rasa macam mana kita ni orang bandak kemungkinan kita orang bandak, kita bukan orang kampung Amar. Kita rasa kalau kita tengok kepada orang yang kerja angkat sampah dan sebagainya tu, mungkin mak-mak ayah mereka ni akan kata kerja lah elok-elok, jangan jadi macam depa dan sebagainya. Tapi Amar, kalau tak ada depa ni, tak bersih alam kita ni, tak bersih tempat kita hari ni. Jadi sepatutnya mak ayah dan sebagainya jangan kita memandang negatif. So jangan judge lah orang. Jangan judge. Jadi saya rasa adik-adik saya yang join sukarelawan baru ni Mar, mereka ni daripada geli nak pegang sampah tu, pegang macam tu, jadi pegang macam tu. Takut gelinya, tapi sampai kata tak apalah kita ni, sampai merasa sendiri macam mana cara buang sampah, macam mana cara nak menghandlekan event dan sebagainya. Ini pengalaman bagi depa. Pengalaman bagi depa Mar. Sebab kalau nak cakap platform lain atau medium lain tak ada. Memang tak ada untuk sukarelawan. Ini saya bagi salah satu contoh hari belia. Kalau saya bagi contoh aktiviti-aktiviti lain, aktiviti contohlah kemas-kemas banjir. Pengalaman tu tak ada. Tak ada kita turun cuci rumah. Lumpur penuh ni kita boleh turun cuci. Itu adalah pengalaman lah. Kita tak dapat. Dan penat tu dibalas lah dengan memori yang kita buat bersama-sama kawan ni. Yang penting kita dapat melihat kegembiraan mereka, masyarakat terutamanya dan komuniti setempat, betapa bahagia dan gembiranya mereka kalau kita ni sukarelawan datang dan membantu meringankan sedikit beban ni, Mas. Saya setuju. Tapi kepada orang yang rasa nak join sukarelawan ni, kena ubah mindset lah. Kena ubah mindset. Jangan letakkan mindset kita ni sebagai kuli ataupun orang panggil apa, hamba abdi, kita nak buat benda ni kena arah tak. Kita buat ni atas kita punya ihsan kita, sukarela kita. Kita kena minat benda ni. Supaya kita boleh datang nilai murni lah dalam diri kita. Tapi Abang Min, kita pergi ke next soalan. Boleh. Kita cakap indah saja tentang sukarelawan ni. Tak cakap langsung tentang orang panggil keburukan ni. Jadi Abang Min, saya nak tanya kepada Abang Min lah. Apa yang buruknya? Maksudnya apa cabaran ke? Ada tak cabaran dalam kesukarelawan yang ada sebenarnya? Dia bagi pendapat abang lah Mar, kalau kita join sesuatu aktiviti, kalau kita buat sesuatu benda walaupun bukan sukarelawan Mar, kalau tak ada cabaran tu bukan dia bukan lah, manusia lah, betul, saya rasa betul. Mesti ada sedikit cabaran dan juga kekerasan yang perlu terjadi, terutamanya ketika kita buat aktiviti sukarelawan ni. Sebagai contoh, kita pernah pergi menyelamatkan mangsa-mangsa banjir dan sebagainya. Kita juga dah tolong tetapi tidak dibalas dengan ihsan, malah dicerca dan sebagainya. Tapi apakah daya Mar, itu bukanlah menjadi titik tolak kita, bukan menjadi titik terakhir kita juga. Dan kita sentiasa, sebab kita faham setiap manusia itu dia mempunyai hati dan perasaan, cuma antara elok ataupun tidak elok. Kalau mereka rasa kita ini membantu, mungkin ingin pujian, silakan fikir begitu. Jika mereka menerima kita untuk membantu mereka Amar, silakan juga, sebab kami sentiasa akan bantu walaupun dicerca dan sebagainya. Ada Amar, sebab cabaran dan sebagainya ni kita berlambak. Kalau kata nak ikut bergaduh dan sebagainya ketika di ini ada, tetapi kita tak pernah terapkan benda itu. Kita kena sentiasa terbuka hati kita, terbuka minda kita untuk menerima apa sahaja ujian yang akan dan cabaran yang akan kita hadapi ketika kita
mengadakan program dan ataupun sukarelawan aktiviti ni lah sukarelawan ni. Sebagai contoh juga Amal, cabaran. Kalau nak tanya cabaran kita, dahulu kalau saya join sukarelawan mungkin dalam 2011. Lama dah. Lama, 2011. Taklah lama seperti legend-legend kita sebelum ni, tetapi saya dah join daripada 2011. Dan ketika sampailah tahun 2015 ke 16, kita masih ada sukarelawan yang tegas. Kita tak dibayar dan sebagainya, tetapi pemimpin kita ketika tu tegas. Mereka tak mau main-main, kalau nak aku kata A, hampa kena A. Sebab apa? Sebab kita nak perfect tu, Kita nak yang terbaik kepada masyarakat, terutamanya apa yang kita tunjukkan kepada orang hari ni supaya menjadi satu pengalaman hidup mereka ini dengan perlunya perfect. Kalau kata amal hari ni tak lengkap, adanya perfect tu, maksudnya kita keluar hari ni, amal takkan kata amal seronok tadi buat sukarelawan. Sebab tu kita nak dalam hidup kita mesti ada lengkapnya tu. Supaya selepas ini amal, kita keluar, kita boleh rasa satu pengalaman yang takkan kita jumpa lagi kat luar mungkin selepas ni. Sebab itulah join sukarelawan ni ada cabaran dia. Terutamanya ketika kita pada hari belia baru ni, kan, kita nak jaga, saya rasa betul lah, macam nak jaga sekawan ni bukannya satu perkara yang menang, apatah lagi tidak dibayar dan sebagainya. Nak jaga orang, ada juga Amal yang lari daripada sukarelawan pun ada. Kan, kita duk tengok ada yang tidak ada pada hari tu. Jadi kita mengharapkan ada 20 orang, tiba-tiba tinggal 18 orang. Ada yang hilang dan sebagainya. Tak apa, tak menjadi masalah sebab kita bukan ada sign kontrak dan sebagainya. Tetapi nak cakap kepada sukarelawan di luar sana, kalau kita dah bagi nama, kita dah bagi satu komitmen untuk kita menyertai sukarelawan tersebut, maka buatlah yang terbaik. Sebab orang mengharapkan satu kepercayaan yang saya bagi. Saya sendiri sebagai ketua sukarelawan baru-baru ni, saya mengharapkan dan saya bagi sepenuhnya 100% kepercayaan saya kepada seluruh sukarelawan saya. Tapi jika sukarelawan buat begitu dengan saya rasa okey. Tetapi bagaimana kalau dia nak join program aktiviti kat luar? Adakah dia akan buat perkara yang sama? Betul. Jadi adakah, kalau Amal sendiri, Amal rasa macam mana? Betul, saya setuju. Dia sebenarnya kepada generasi saya lah. Sebab saya rasa generasi yang dulu-dulu mungkin dah diterapkan benda ni. Bila diterapkan ni, mereka ni dah belajar lah erti tanggungjawab, erti amanah tu, buat sesuatu benda. Tapi untuk generasi saya ni, dia rasa benda ni benda yang mudah lah. Dia rasa macam benda ni, dia tak ambil cakna, tak ambil berat tentang benda-benda ni. Tu yang tak datangnya tanggungjawab, tak datangnya rasa nak ambil amanah, pegang betul-betul ni. Jadi saya rasa kepada generasi saya kat luar sana, belia yang berumur rasa yang muda lagi tu, bila join sukarelawan, pastikan buat yang terbaik. Pastikan buat, dah start kosong, habiskan sampai habis. Jangan skip-skip. Jangan orang panggil apa, nak pergi bercuti lah. Bila dah join tu, pergi lari sana lah. Kadang-kadang pi bowling lah. Kadang-kadang pi karaoke tengah-tengah buat orang sukarelawan, kawan-kawan tengah buat, pergi karaoke, menyanyi-nyanyi. Kawan-kawan yang tahu ni rasa sakit hati. Pasal tak ajak. Tak ajak satu. Lagi satu datang-datang syok-syok tengok orang kat kursi. Lalu tanya pi mana? Pi karaoke. Tak kena. Tak boleh buat macam tu. Bowling tak apa lagi. Tapi kalau seeloknya tu, pilah waktu rehat. Betul. Waktu rehat. Dah habis rehat pun nak main bowling pun tak guna juga. Mana jadi kita risau benda tu terjadi lagi. Jadi untuk sukarelawan sebagainya ni, hati-hati lepas ni. Ada masanya kamu boleh bermain, ada masanya kita buat kerja yang bersungguh-sungguh. Betul, sukarelawan ni dia tak ada masa. Tugas sebenarnya sukarelawan adalah contoh sukarelawan program. Dia ada hanya menjaga sahaja, tunggu arahan. Tapi janganlah bila tunggu arahan tu rasa free pi tempat lain. Saya setuju dengan Amal tu. Stay sahaja dekat kawasan itu, buatlah apa yang dekat kawasan itu sahaja. Tak perlu kita nak lari sana sini. Dia macam bila kita nak guna nanti, tak ada pula. Bila kita nak panggil untuk buat tugasan, kemas-kemas barang, angkat sampah, tak ada. Sial lah orang yang ada dekat situ lah. Betul. Jadi ini peluang dah Mak dah datang sukarelawan ni, kita dah beri sepenuhnya kepercayaan dan sebagainya. Buat yang terbaik. InsyaAllah kalau kita buat yang terbaik, satu masa nanti bukannya ni Mar, insya-Allah Allah SWT membantu kamu. Itu yang kita harapkan. Betul lah orang kata balasan daripada sukarelawan ni tak setimpal kat dunia. Tapi insya-Allah kat akhirat nanti insya-Allah dibalas dengan setimpal. Sebab benda yang baik ni insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik. Jadi nak tanya ke Abang Min,
kita dah sembang sedikit tentang keseruan. Saya rasa penonton pun dah faham. Jadi penonton pun rasa gembira dan semangat nak join ni. Bila tahu sebelah saya ni adalah orang yang paling hebat dalam keseruan ni. Jadi saya nak tanya Abang Mi, apa platform ataupun medium mereka ni nak join sukarelawan ni? Macam mana cara mereka nak join ni? Okey, sukarelawan ni Amar, kita ada pelbagai jenis. Ya, sukarelawan maksudnya setiap aktiviti tak semestinya Majlis Belia Negeri yang buat. Mesti juga ada event management dan sebagainya yang buat, mereka perlukan sukarelawan. Tetapi untuk Majlis Belia Negeri Kedah ni Amar, saya selaku Esko Majlis Belia Negeri Kedah, saya bolehlah huraikan sedikit tentang Majlis Belia. Kami kalau kata kita buat, kita sentiasa mengutamakan badan-badan gabungan kita. Kita mengutamakan semua yang persatuan yang ada seperti Majlis Belia Daerah dan juga badan gabungan seperti yang saya cakap pada episod 1, MyHa, MAYC, GPMS, Pak B dan sebagainya, kita mengutamakan mereka. Tapi kalau rasa berat dan sebagainya, kita juga kali ni kita nak memberi peluang kepada orang luar. Tu yang kita pakai juga para pelajar, kita pakai juga belia-belia di luar sana, dan tengok sedikit sebanyak kita campur juga badan gabungan kita. Jadi syarat dia mah tak ada syarat pun. Tapi nak kata siapa saja yang ingin join sukarelawan, kalau nak tahu info, hari ni kita ada program ni, mesti depa nak pakai sukarelawan dan sebagainya, mestilah melalui belia sendiri. Maksudnya mesti melalui badan gabungan itu sendiri, Majlis Belia Negeri Kedah dan sebagainya. Sebab kita ada sukarelawan Majlis Belia Negeri Kedah kita. Jadi dekat situ memang sebab saya sendiri memang saya memegang pengurusi untuk portfolio sukarelawan dan belia mahir. Jadi dekat situ memang saya sendiri sentiasa mengumpulkan sukarelawan ini supaya selepas ni ada program mudah kita jemput saja sukarelawan kita ni. Sebab macam Amar kata tadi, Amar kan rasa tak puas hati dengan saya kalau kata tak puas hati ni. Ya, kalau kata ada program selepas ni Amar tak dijemput. Kan? Jadi sebab itu kita perlukan tim dan grup sukarelawan supaya dapat info yang lebih selepas ni. Tak puas hati mah. Tak dijemput pergi karaoke tak apa Tapi kalau sukarelawan tak ajak tu sakit hati. Jadi lepas ni kalau tengok siapa yang tengok podcast ni nak join sukarelawan, tengok muka ni. Jadi Abang Mi akan share lah aktiviti sukarelawan yang ada, program-program yang ada dekat Kedah ni, insyaAllah. Jadi siapa-siapa anak muda yang nak join, boleh terus kontak kepada kelab-kelab persatuan yang ada ni. Jadi tadi Abang Mi ada kata episod pertama, jadi siapa yang tak tonton lagi tengok, yang penonton sekarang ni tengok episod pertama. Jadi episod pertama tu adalah salah satu platform nak join sukarelawan ni. InsyaAllah. Di mana nak tonton teman? Di mana nak tonton? Kita ada media sosial, iaitu kita boleh tonton di YouTube. Jadi kita punya Sembang Derah lah. YouTube channel. YouTube Sembang Derah. Jadi Abang Min, kepada orang yang first time nak join ni, contoh macam saya ni first time nak join sukarelawan kan, ada tip tak Abang Min? Macam mana cara ataupun tip first lah nak join sukarelawan ni? Apa yang perlu ada ke, mindset ke, preparation yang perlu ada untuk sukarelawan? Kalau tanya macam tu Man, saya lebih berpendapat supaya kamu lebih mengetahui apa tu sukarelawan. Belajar, confirm lah kita kena belajar kan, macam mana nak handle mental health kita dan sebagainya untuk kita nak masuk ke aktiviti sukarelawan ni cukup mencabar kan. Yang macam Amar, mungkin Amar join sebelum ni tak ada lah seteruk senang cakap aktiviti-aktiviti yang lasak dan sebagainya. Mana aktiviti yang simple lagi. Jadi selepas ni mungkin ada aktiviti-aktiviti yang lasak dan sebagainya, mental kita perlu lagi kuat. Sebab tu saya katakan apabila Amar macam pertama kali, tips dia bagi saya adalah perlu ada ketahanan mental, yang mana letih ke apa ke, just kita datang, kita nak enjoy bersama kawan-kawan kita dan kita nak buat yang terbaik untuk aktiviti-aktiviti sukarelawan tersebut. Kiranya kita prepare fizikal, dalam masa yang sama kena prepare mental juga. Mental, bagi saya, jika mental kamu tidak kuat, maka fizikal pun akan lemah. Betul. Akan goyah akan goyah. Jika kamu rasa, tak apa aku mental lemah tapi badan aku kuat, takat hari ni saya tak jumpa lagi. Lepas tu, kalau kata dia mudah koyak dan sebagainya, orang Kedah ni kata koyak, dia mudah koyak, maksudnya dia pun cepatlah nak beralah daripada program-program yang sebegini. Setuju. Biar tak apa, panas tak apa, jangan koyak. Panas tak apa, jangan koyak. Kalau koyak ni memang dia akan jadi macam tu. Dia akan rosak habis semua, silap-silap habis juga kawan-kawan yang lain kan. Dia akan terasa, dia akan sikit-sikit
lama-lama orang lain pun akan terasa benci dan juga kalau Ammar yang buat perangai macam tu, orang akan tak payahlah panggil Ammar lepas ni dan sebagainya. Sebab kita yang penting kita nak jaga hubungan tu Ammar. Sebab tu mental tu penting. Nak jaga mental tu. Betul. Jadi kepada kawan-kawan saya kat luar sana, yang mana yang betul nak join, gunalah tip-tip yang ada ni lah. Dari Abang Amin share pengalaman, ilmu-ilmu tentang sukarelawan ni, gunakan. Jadi Abang Amin boleh tak sampaikan hasrat yang terakhir lah kepada anak-anak muda kat luar sana ni, macam mana nak join belia ni tak goyang. Yalah, orang kata awak tak kerti main goyang dik. Jadi boleh tak Abang Amin share kan kepada anak muda. Anak muda sekarang ni main phone, kejap-kejap tengok saya main phone main game. Jadi bila join sukarelawan pun main game, tak nice lah orang kata. Betul. Jadi share kan nak hasrat Abang Amin lah. Untuk hasrat ni Ammar, betul apa yang Ammar kata. Tetapi nak buat macam mana Ammar, inilah satu perubahan zaman yang cukup ketara. Apatah lagi gadget sentiasa di tangan kita dan mudah kita. Saya rasa zaman ini adalah zaman bukan lagi kita nak dapat orang kata satu keputusan tu perlu berfikir panjang, tidak. Zaman ni adalah semuanya di hujung jari. Ammar nak tanya apa pun boleh dapat, kan? Ammar nak apa pun boleh tengok dan sebagainya melalui teknologi yang ada pada hari ini. Jadi macam mana kita nak menghalang, saya rasa kita dah tak boleh halang zaman ni. Tetapi kita lebih meletakkan jadual dan juga syarat supaya mereka ini bila datang program kita, mereka akan rasa bahawa mereka ini bukan dikunci maksud lebih senang kata kita pegang mereka ni supaya mereka lebih berdisiplin selepas ini. Sebab tu untuk nyataan Ammar tadi, harapan saya memang kalau boleh perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang ada kepada semua para penonton. Kalau ada lagi aktiviti-aktiviti, tak kira lah melalui majlis belia ke, melalui event apa-apa pun Ammar, kalau mereka rasa mereka layak dan mereka rasa mereka mampu tahan fizikal dan mental mereka, mereka rasa tak ada duit pun tak apa, aku nak buat kerja ni kerana Allah SWT, datang mencuba nasib, mencubakan diri kamu, membuka minda kamu untuk lebih luas supaya kamu dapat rasa macam mana program dan aktiviti sukarelawan ini berlangsung. Kalau tak rasa Ammar, maka kamu tak akan dapat tahu macam mana satu perjalanan sukarelawan itu berlaku. Sebab tak semua juga Ammar, tak semua juga program yang tak mempunyai wang. Seperti sukarelawan ni, memanglah kita masuk sukarelawan jangan pegang kat mental kita ada duit. Kalau ada duit, ada sedikit token, Alhamdulillah. Rezeki kita sekurang-kurang dapatlah meringankan sedikit beban kita yang kita datang tersebut. Tapi bukanlah nak mengharapkan duit gaji minimum, kan? Datang sukarelawan nak harap dapat RM57 apa semua berapa jam, selama 9 jam dan sebagainya. Lepas tu kalau tak dapat, pergi report buruh. Mana kena mengenal dengan sukarelawan, betul. Kan? Tetapi itulah Ammar, konsep kita kalau datang menjadi sukarelawan ni, jangan fikirkan, jangan letakkan dalam mental kita ni, dalam hati kita ni, kita buat kerja, kita nak duit semata-mata. Kalau ada Ammar, bersyukurlah. Kalau ada, bersyukur. Sebab saya daripada 2011 sampailah hari ni 2026, kalau kata betul dibayar secara gaji minimum ke, secara token ke apa ke, saya dah kaya dah kot Ammar hari ni, kalau boleh simpan duit ni, kan? Tapi kita jangan mengharapkan ada wang dan ringgit. Kita buatlah kerja sungguh. Saya yakin penonton akan kata senanglah cakap, kan? Ingat keringat kita ni tak dibayarkan sebagai terpulang. Tetapi untuk join sukarelawan jangan ada aktiviti, ada satu pemikiran yang begitu. Kerana kalau kita ada satu pemikiran yang begitu, kita bukan lagi boleh hidup zaman sukarelawan ni. Tambah lagi Ammar, saya kata tadi, gadget, main handphone dan sebagainya, memang kita tak boleh halang dah. Dan sebab saya pun yakin masa sukarelawan ni tidaklah sepenuhnya berjalankan tugas sepenuhnya sampai 24 jam tu, tidak. Ada masa kalanya kamu boleh berehat dan sebagainya. Mainlah telefon ke, mainlah game ke, apa pun, kita tak ada masalah. Tetapi jangan jadikan telefon dan apa semua ni sebagai satu alat yang merosakkan kita. Ya, tumpang kita ada peluang ni Ammar, join sukarelawan, joinlah segala aktiviti yang ada, sumpang ada peluang. Sebab esok ketika badan kita tak mampu lagi nak buat kerja-kerja tu, apa pun kita tak akan terfikir walaupun telefon bimbit. Jadi itulah sikit sebanyak Ammar yang abang boleh bagi tips. Rasanya bukan tips, itu juga merupakan harapan abang.
kepada sukarelawan yang lain, kepada beliau yang lain. Kalau ada masa lapang dan sebagainya, datang join dengan kita. InsyaAllah saya yakin tak ada lagi lah masuk sukarelawan balik rumah lebah-lebah muka kena pukul ke tak ada. Setakat lah. Tapi keringat, pepeluh dan sebagainya, pengalaman dan keseronokan tu ada bersama kawan-kawan. Saya pun rasa sedih ataupun rindu kalau kata habis ya program tu, kita nak kena balik dah. Padahal masa tu kita dah jadi macam satu family. Kan, betul. Tapi sukarelawan ni adalah satu, ada orang kata sukarelawan adalah salah satu platform untuk cari jodoh. Sebab boleh jadi. Betul. Boleh jadi. Kadang-kadang jodoh kita jumpa dekat sukarelawan. Ya. Macam saya sendiri. Macam Amin. Pengalaman. Jumpa bini. Angkat sampah jumpa bini. Jumpa bini masa angkat sampah. Tapi alhamdulillah masa tu dia ngorak saya lah lega. Dia ngorak apa? Dia ngorak saya. Abang bagi apa? Beras sampah tak? Saya jumpa mak dia tu. Itu kelebihan dia tu. Maksudnya tapi jangan gatal lah. Jangan masuk niat. Buat cara yang betul. Buat cara yang betul. Kalau berminat jumpa mak ayah dia. Ini dah lari pada sekolah ni. Betul. Tapi betul. Kita janganlah, saya bukan nak cakap masuk sukarelawan ni adalah salah satu platform cari jodoh. Takut kadang-kadang boleh jadi bodoh man. Boleh jadi bodoh. Jangan. Kalau seeloknya buatlah kerja iklan. Kalau nak mengurat ke apa belakang lah. Belakang. Buat kerja dulu. Empat mengurat tu tepi-tepi je lah orang kata. Kalau masa saya buat ni mas, saya ingat lagi program-program sukarelawan semua, ada juga yang couple punya orang yang join kita, tapi depa tak bawakan benda tu. Betul. Depa tak bawakan. Itu yang bagus. Depa secara personal depa sampai kita pun tak tahu mereka adalah couple punya orang kan, geng-geng bercinta dan sebagainya. Tak ada lagi. Itu yang saya nak, kalau yang boleh datang macam tu, maksudnya dia tak bawa personal dia tu dalam program kita ni. Yalah, kalau bawa personal nanti awet dia sukarelawan, B tolong angkat. Tak jadi sukarelawan. Sebab tu yang jadi bodoh tadi tu. Jadi bodoh. Lelaki tu yang jadi bodoh. Dia tak berapa cantik lah kat situ ya. Jadi saya rasa dah sampai penghujung ya. Penghujung kita punya podcast Allah nak habis lah. Nak habis Aman. Baru tadi nak sembang derah lagi. Sembang derah tak derah. Baru cadang nak karaoke depan ni. Karaoke depan ni. Tapi betul, kepada para penonton, sukarelawan ini adalah salah satu platform lah. Dan dalam Quran pun berkata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi sukarelawan adalah salah satu platform untuk kita mendatangkan manfaat bukan sahaja pada diri kita, tapi mendatangkan manfaat kepada masyarakat yang masyarakat lain lah. Jadi kepada para penonton di luar sana, jangan terlepas peluang untuk join sukarelawan ini. Sayang, sebab sukarelawan ini adalah mendidik kita, memupuk semangat nilai moral kita untuk membantu masyarakat. Jadi kalau bukan kita, siapa? Jadi siapa lagi nak buat aktiviti sukarelawan ni kalau bukan kita? Jadi Abang Amin, kita dah sampai di penghujung. InsyaAllah kita akan stop dekat episod ni. Pada episod ketiga, kami akan pastikan kami akan bawa presiden Majlis Belia Negeri Kedah sendiri. Dia tak boleh nak ponteng lagi lepas. Tak boleh nak ponteng. Kali ni kita bawa apa-apa rasa kita pap sini. Kita bawa dia kat sini untuk kita sembang derah dan derah lagi. Dan derah. Sebab dengan dia kami akan bawa topik yang paling hangat dalam belia ini. Betul. Topik-topik yang teruk ke dalam belia, dia akan kongsikan. Pengalaman dia lebih luas. Betul. Kita akan tanya dan korek lagi. Betul. Tentang pengalaman beliau, insya-Allah. Jadi baiklah, kita pun dah sampai kat penghujung. Jadi kepada para penonton, jangan lupa follow TikTok kita, follow IG kita, dan jangan lupa yang terakhir, jangan lupa subscribe kita punya channel supaya anda tidak terlepaslah video-video kita punya episod untuk episod yang lepas dan yang akan datang. Jadi last daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam menggerak belia. Bye bye. Yakin boleh. Jumpa lagi di episod akan datang.